Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Ustaz Ilmi, saya 224017, Muhammad Adam bin Adnan dari ZK23 kelas Etika dan Peradaban MPU 3132. Hari ini saya akan memulakan perbincangan kami dengan menyentuh satu aspek yang semakin penting dalam masyarakat di Malaysia, iaitu etika dalam dialog peradaban. Dalam konteks Malaysia yang berbilang kaum, agama dan budaya, dialog antara peradaban bukan sekadar satu pilihan, namun ia merupakan satu keperluan. Namun begitu, dalam menjalankan dialog ini, aspek etika menjadi nadi utama yang menentukan sama ada interaksi itu membawa keharmonian atau sebaliknya menimbulkan ketegangan. Manakala dialog peradaban pula merujuk kepada pertukaran pandangan, nilai dan kepercayaan antara kelompok yang berbeza dengan tujuan untuk membina persefahaman, mengurangkan prasangka dan memperkukuh jalinan sosial. Namun, kita tidak boleh menafikan bahawa dalam usaha ini terdapat cabaran yang muncul, termasuklah salah faham, stereotip serta kecolongan untuk mempertahankan identiti sendiri tanpa menghormati pandangan orang lain. Maka di sinilah letaknya peranan etika. Etika dalam dialog merangkumi prinsip seperti kejujuran, keterbukaan, empati dan saling hormat. Tanpa landasan etika yang kukuh, dialog hanya tinggal retorik kosong atau lebih teruk dengan menjadi ruang pertemuan ego dan ideologi. Dalam konteks Malaysia, analisa terhadap etika dialog peradaban menjadi semakin relevan, terutamanya dalam menghadapi isu-isu kontemporari seperti politik identiti, kebebasan bersuara dan pengaruh media sosial. Kita harus bertanya, adakah dialog yang berlaku benar-benar mengikut etika yang tulen, atau adakah ia sekadar simbolik tanpa komitmen kepada nilai-nilai bersama? Maka dalam sesi ini, kita akan menelusuri bagaimana etika diaplikasikan dalam dialog peradaban di Malaysia dari segi praktikal, cabaran yang dihadapi serta potensi untuk memperkukuh lagi jalinan antara komuniti melalui pendekatan yang lebih beretika. Sekian dari saya. Terima kasih. Malaysia ialah sebuah negara yang unik kerana kepelbagaian kaum, budaya, agama dan bahasa. Namun kepelbagaian ini merupakan satu pendekatan penting, iaitu dialog antara peradaban bagi memastikan keharmonian dan perpaduan terus terpelihara. Etika memainkan peranan utama dalam memastikan dialog antara peradaban berjalan dengan berkesan. Antara nilai yang ditengahkan ialah toleransi, hormat menghormati, kejujuran dan kesederhanaan. Nilai ini membantu mewujudkan komunikasi yang saling menghormati serta menjauhkan masyarakat daripada prasangka dan konflik. Namun begitu, terdapat juga cabaran, antaranya ialah pengaruh negatif media sosial, perbezaan nilai antara generasi serta stereotip dan prejudis yang masih wujud dalam masyarakat. Oleh itu, etika perlu diperkasakan bukan sahaja melalui sistem pendidikan, tetapi juga melalui contoh teladan oleh pemimpin dan platform media yang bertanggungjawab. Sebagai cadangan, dokumen ini menekankan perlunya pendidikan etika dan kurikulum, latihan kepimpinan beretika dan penglibatan media serta NGO dalam penyebaran nilai-nilai positif. Kesimpulannya, etika bukan sekadar nilai individu, tetapi asas penting untuk membina masyarakat Malaysia yang bersatu padu dalam kepelbagaian. Dengan mengamalkan dialog yang beretika, kita bukan sahaja memelihara keamanan, tetapi turut membentuk sebuah peradaban yang progresif dan inklusif. Terima kasih. Salam sejahtera. Kajian ini bertujuan memahami peranan nilai etika dalam memperkukuh dialog antara peradaban di Malaysia. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif, deskriptif dan analitik. Kerana isu-isu berkaitan etika, budaya dan hubungan kaum bersifat kompleks dan tidak mudah diukur secara statistik. Reka bentuk kajian berteraskan analisis kandungan terhadap artikel akademik, dasar kerajaan seperti Rukun Negara serta laporan institusi seperti IKM dan UNESCO. Kajian ini mengenal pasti tema seperti kejujuran, toleransi dan keikhlasan, serta bagaimana ia diamalkan dalam komunikasi antara budaya. Data dikumpulkan melalui sumber akademik seperti Google Scholar, laman web rasmi, dokumen awam dan kajian kes lapangan di negeri seperti Sabah, Sarawak dan Pulau Pinang.
Analisis dilakukan secara tematik dan hermeneutik bagi memahami makna tersirat dalam wacana etika dan budaya tempatan. Dari segi kerangka teori, kajian ini dipaksikan 3 teori utama. Pertama, teori etika komunikasi oleh Johansson menekankan tanggungjawab moral dalam komunikasi, khususnya dalam konteks masyarakat pelbagai etnik seperti Malaysia. Kedua, teori pluralism budaya oleh Parry melihat kepelbagaian budaya sebagai kekuatan, bukan ancaman. Ia menekankan pentingnya wujud ruang awam bersama di mana semua pihak dapat berdialog dan dengan saling menghormati. Ketiga, teori diskursus oleh Habermas memberi penekanan kepada wacana terbuka dan adil. Semua komuniti harus diberi peluang bersuara secara bebas tanpa tekanan ideologi atau dominasi mana-mana pihak. Secara keseluruhannya, pendekatan ini memberi pemahaman mendalam terhadap etika dalam dialog peradaban, walaupun ia tidak boleh digeneralisasi secara statistik. Namun, hasil kajian ini sangat relevan bagi asas pembentukan dasar dan pemahaman antara budaya di Malaysia. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Selamat sejahtera. Nama saya Pawan Kandia, metrik nombor 2240178. Sebagai penutup, izinkan saya merumuskan dapatan dan pengajaran daripada kajian ini. Malaysia adalah sebuah negara yang sangat istimewa, kaya dengan pelbagai budaya, agama dan bangsa. Tetapi, keistimewaan ini juga datang dengan cabaran yang besar. Untuk memastikan keharmonian dan perpaduan terus kukuh, dialog antara peradaban bukanlah satu pilihan, tetapi satu keperluan. Namun, dialog ini tidak akan berhasil jika tidak berasaskan etika. Etika seperti toleransi, hormat menghormati, kejujuran dan keikhlasan bukan hanya nilai moral individu, tetapi juga asas kepada perhubungan antara komuniti. Dalam kajian ini, kami dapati bahawa masyarakat yang menjunjung nilai-nilai ini lebih cenderung untuk bekerjasama, menghindari konflik dan saling memahami. Peranan pendidikan, pemimpin masyarakat, media dan non-government organisation (NGO) adalah sangat penting dalam memastikan nilai-nilai ini terus disemai dan diperkukuh. Namun begitu, kita tidak boleh menutup mata terhadap cabaran seperti pengaruh negatif media sosial, jurang antara generasi serta stereotip yang masih wujud. Masa depan dialog peradaban memerlukan pendekatan menyeluruh dari pendidikan holistik, kepimpinan beretika hingga ke dasar awam yang inklusif. Oleh itu, marilah kita semua sebagai rakyat Malaysia mengambil tanggungjawab bersama dalam memartabatkan nilai-nilai etika dalam setiap aspek kehidupan kita. Hanya dengan itu, kita mampu membina sebuah negara yang bukan sahaja aman dan harmoni. Hanya dengan itu, kita mampu membina sebuah negara yang bukan sahaja aman dan harmoni, tetapi juga adil dan bermaruah. Sekian, terima kasih atas perhatian semua. Hari ini saya ingin membuat temuduran tentang etika dan peradaban. Hai, nama saya Paul. Siapa nama anda? Nama saya Satish. Saya ingin tanya tentang, pada pendapat anda, apakah itu etika dialog dan peradaban? Dialog antara peradaban ialah perbincangan antara budaya, kaum atau agama yang berbeza untuk saling memahami. Bagi pendapat anda, kenapa itu penting untuk berinteraksi dengan agama atau budaya lain dengan dialog peradaban? Sebab kalau kita tak hormat perbezaan, senang berlaku salah faham. Etika bantu kita berbincang dengan tenang dan saling memahami. Dalam pengalaman anda, adakah anda berinteraksi atau berbual dengan agama orang lain? Berikan pengalaman anda. Pernah masa kerja berpasukan dengan rakan dari kaum lain, saya cuba dengar dulu pandangan dia dan elas sentuh isu sensitif. Itu bantu kami bekerjasama dengan baik. Terima kasih atas jawapan. This is Satish. Thank you. Sama saya 224/167 Muhammad Adamin Adnan akan menemu ramah pelajar IPNM Khairul. So soalan saya pada Khairul, bagaimanakah etika dialog memainkan peranan dalam membentuk hubungan antara kaum di Malaysia?
pada pendapat saya yang etika dialog ini membantu dalam memastikan perbualan atau perbincangan antara kaum yang lain berlaku dalam suasana yang saling menghormati dan terbuka, dan lebih sebab terbuka, tak ada berlapik menggunakan bahasa yang bagi orang tidak faham. Ia membolehkan rakyat pelbagai kaum memahami antara satu sama lain dengan lebih baik dan mengelakkan daripada salah faham antara satu sama lain. Etika dialog peradaban di Malaysia, dan saya dengan saudara Jason di sini. Hi, I'm Jason. Ya, saya nak tanya dia beberapa soalan tentang topik kita hari ini. So, saudara Jason, saya nak tanya dulu. Please tell us a bit about yourself. Okay, I'm Jason. Wait, I introduce myself. Okay. Pada pendapat anda, adakah masyarakat Malaysia mempunyai budaya berdialog secara beretika, and why? Saya rasa ada, kerana ada yang beretika dan juga yang tidak. Tetapi dalam internet kini, ramai yang cepat marah dan juga mudah menghina tanpa berfikir banyak atau panjang. Walaupun secara bersemuka, ramai yang juga masih menjaga adab mereka.